Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syakir Ferry Abu Bakar. Mai kita menelusuri rangkuman memori USS bersama Pelawat 2024. Tahun ini USS telah mencatatkan pencapaian luar biasa dengan kehadiran delegasi dari 69 buah organisasi, antaranya institusi pendidikan baik dalam maupun luar negara. Jom kita dengar sudut pandang daripada pengarah USS dan Dekan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia. Konsep yang digunakan oleh pihak USS dalam menyantuni pelawat yang datang ke sini iaitu kita menggunakan pendekatan mesra pelanggan ataupun pelawat seiring dengan tagline kita, "We are always here for you", di mana setiap pelawat akan dilayan sebaik mungkin dan diberi informasi yang terbaik oleh pihak USS, dan kita juga akan mengadakan simulasi perkhidmatan yang ditawarkan di USS kepada pelawat-pelawat yang datang. Selain daripada itu, lawatan berpandu juga kita akan adakan di setiap kaunter melibatkan pelawat-pelawat. Dan yang terakhir, kita akan memastikan setiap pelawat kita memberikan feedback kepada pihak USS dalam usaha untuk meningkatkan perkhidmatan USS dalam memastikan USS sebagai satu one-stop center yang menjadi penanda aras di dalam dan di luar negara. Itu yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masudi Mahmudin. Sepanjang pengalaman saya di HEPA terutamanya, saya nampak USS sangat pesat dengan aktiviti, dengan lawatan-lawatan daripada luar, dan melihat bagaimana USS dapat membantu pelajar terutamanya. Dan ini saya rasakan satu indikator mengatakan bahawa USS adalah satu pusat yang memberikan impak yang besar, yang menjadi contoh kepada universiti lain untuk menjadikan satu pusat yang dapat membantu pelajar secara keseluruhan, one-stop center seperti penubuhan yang asal. Dan saya merasakan kita patut terus berkembang, membuat perubahan, menambahbaikan, dan akhirnya kita akan menjadi satu pusat contoh kepada bukan saja di universiti awam di Malaysia saja, tapi saya rasa dia boleh menjadi contoh kepada universiti lain di luar negara. Dan ini adalah satu perkembangan yang sangat baik, bukan sahaja kepada HGP tetapi juga kepada universiti secara keseluruhannya. Untuk tahun 2024, USS menerima kunjungan daripada 69 organisasi yang terdiri daripada institusi pendidikan dan pengurusan korporat. Daripada jumlah ini, sebanyak 24 organisasi tempatan dan 45 lagi dari institusi pendidikan antarabangsa. Pelawat antarabangsa ini datang dari pelbagai benua termasuk Asia, Eropah dan Timur Tengah. Ini membuktikan daya tarikan dan kepakaran UUM dalam membina jaringan kerjasama global kian mendapat perhatian pengunjung dari luar negara khususnya. Institusi tempatan yang hadir termasuk universiti awam, swasta serta kolej profesional seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Kuala Lumpur, Kolej Politeknik, Sekolah Rendah dan Menengah, tidak lupa juga Sekolah Jenis Kebangsaan. Rata-rata pelawat yang hadir disajikan dengan pelbagai informasi mengenai pengurusan, perkhidmatan dan pengoperasian kaunter. USS turut menerima kunjungan pelawat dari pelbagai institusi pengajian antarabangsa, antaranya Coventry University United Kingdom, Prince of Songkla University Thailand, Termes State University Uzbekistan dan Universitas Hasanuddin Indonesia.
Tujuan kunjungan ini adalah untuk melaksanakan penyelidikan bersama, menjalin hubungan strategik dan berkongsi kepakaran dalam pengurusan perkhidmatan pelajar. I think it's really great to be so organized. I think every student that comes here will be really really helped by everyone. They will be encouraged to learn more just because they know that they have someone here that they will listen and they will be close to them. It is a very good place for the student. The facility is very good. They not only have a one room, but they have all the building or all the facility for the student. I think that's a very good job. I have been here several times, maybe 3 or 4 times, and this time I see a lot of change, especially for the digitalization. Yes. Students right now they have to enjoy the university life and their studies, and the university taken sharp measures to introduce digitalization and also AI into the system, and that's I think the success of the USSM. UASIS merupakan salah satu pusat tarikan di Universiti Utara Malaysia yang memberi perkhidmatan one-stop center kepada para pelajar UUM khususnya untuk memudahkan urusan perkhidmatan seharian yang perlu diselesaikan oleh para pelajar seperti pengurusan visa, pengurusan berkaitan dengan hal ehwal akademik dan hal ehwal pelajar, baik dari segi penasihatan, kaunselor dan sebagainya. UASIS banyak menerima lawatan daripada peringkat sekolah, universiti, baik di peringkat dalam negara dan juga luar negara. UASIS antara pusat rujukan yang terbaik di UUM ni menimbulkan rasa minat di kalangan mungkin pelawat-pelawat, di kalangan para pelajar dari sama ada dari peringkat sekolah menengah, matrikulasi pra-universiti, untuk meneruskan pembelajaran dan pengajian mereka di universiti, terutamanya di UUM ni. Saya nampak UASIS dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan di universiti ataupun IPT yang lain di Malaysia ni khususnya, dan juga di peringkat antarabangsa, banyak menginovasikan perkhidmatan kita kepada pelajar untuk memberi yang terbaik dengan selesa dan dapat belajar dalam suasana yang kondusif. UASIS terus dikomersialkan sebagai salah satu one-stop center yang menjadi rujukan pelawat-pelawat dari seluruh pelosok dunia. Tanpa sokongan daripada pihak pengurusan tertinggi
terutama yang berusaha Profesor Dr. Ahmad Martadha Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia, sudah tentu UASIS kurang menjadi tumpuan pelawat. Pandangan saya, UASIS telah menjadi antara tempat rujukan yang paling penting di UUM. Kita tahu bahawa dalam universiti di Malaysia, sama ada awam maupun swasta, UASIS merupakan satu stop center yang memberikan pelbagai perkhidmatan kepada pelajar. Dan sebab itulah UASIS seringkali dijadikan sebagai tempat untuk universiti-universiti lain untuk melawat dan melakukan benchmark supaya mereka juga dapat melaksanakan inisiatif yang sama seperti mana yang wujud di UUM. Alhamdulillah, UUM terutama melalui UASIS seringkali menjadi sebutan ramai kerana perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan merangkumi pelbagai aspek. Dan ini telah memudahkan pelbagai urusan yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar dalam kampus. Apatah lagi, UUM merupakan sebuah institusi yang menjadikan pelajar-pelajarnya menginap secara sepenuhnya. Dan ini menyebabkan urusan-urusan yang perlu dilaksanakan itu perlu dilaksanakan dengan lebih cekap. Dan Alhamdulillah, dengan wujudnya UASIS, maka pelajar tidak lagi perlu untuk pergi ke sesuatu pejabat untuk mendapatkan pelbagai urusan. Kita juga menempatkan ofis antarabangsa untuk pelajar-pelajar antarabangsa datang untuk melakukan pelbagai aspek terutama berkaitan dengan visa dan sebagainya. Jadi sudah tentulah dengan adanya pelbagai perkhidmatan ini, ianya menjadi antara satu inisiatif yang sangat baik yang telah dilaksanakan oleh UUM untuk membantu pelajar. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kebanggaan UUM kerana UASIS adalah salah satu tempat rujukan pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta di samping agensi-agensi kerajaan yang lain yang turut sama terpegun melihat bagaimana UUM berjaya untuk menguruskan pelbagai perkhidmatan melalui konsep One Stop Center. We are always here for you. Datang berkunjung membawa harapan, pulang dengan hati yang penuh keceriaan. UASIS sentiasa terpahat diingatan buat para pencinta alam insan Tuhan. Sekian sahaja rangkuman memori UASIS bersama pelawat bagi tahun 2024. Jangan segan-segan, mai lagi ke UASIS. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.